Okey, nanti hari raya hampa boleh try resepi ni. Sebab ada setengah orang tak suka makan kerisik kan. Okey, hari ni kita buat ayam serai. Okey, sedap sangat-sangat. Hampa kena try tau. Okey. Okey, mula-mula kita nak goreng ayam ni. Ni passion kena goreng dulu. Okey, goreng, letak kunyit, letak garam macam biasa, and then kita goreng. Okey, ni bahan-bahan untuk kita blender. Okey, goreng ayam sampailah dia garing. Okey, tadi bahan yang kita nak blender tadi, bawang merah, bawang putih, serai. Serai kena banyak sebab dah nama pun ayam masak serai kan. Okey, lepas tu cili padi. Bahan yang kita blender, kita tumis. Minyak yang sama goreng ayam tadi. Kita okey, jangan minyak kurang sangat, jangan banyak sangat. Okey, lepas tu serai lagi sekali, kita tumbuk dengan limau purut. Daun limau purut. Lepas tu masuk cili kisar. Okey, cili kisar tu nak bagi dia warna dengan cantik lah. Kita tumis sampai lah betul-betul macam minyak. Okey, lepas tu masuklah perasa garam, gula secukupnya. Masuk sos tiram. Okey, simple je resepi ni. Okey, tapi kita kena tambah sikit dengan sos ikan. Yang tu saja, simple. Kacau. Dah siap kuah dia. And then kita bolehlah masuk ayam. Ikut suka, kalau hampa nak basah, hampa tambah ayam lagi. Okey, masuk ayam and then kacau. Okey, tutup api. Simple dah. Hampa bolehlah makan dengan nasi putih pun boleh makan dengan ketupat pun boleh. Ikutlah. Kalau hampa nak resepi untuk hari raya lagi, komen kat bawah, okey? Sedap weh, serius weh. Hampa boleh makan ketupat ni, nasi impit. Cuba tahu resepi ni, safe tahu. Okey, jom kita buat.